kita ada juga tudung Flores ya. Flores dan juga cardigan daripada Afia by Siti Nurhaliza dan juga abaya yang saya pakai hari ini. Maklumlah kan. Orang kata setiap orang ni dia mesti akan ada koleksi-koleksi terbaru menjelang kita nak apa? Cuti sekolah, ada wedding, nak pergi usrah, nak pergi kelas-kelas agama, lepas tu yalah bagi wanita-wanita ni kan, kalau dah ada warna hitam 5 dia akan beli lagi, percayalah. Termasuklah warna-warna lain. Okey, Afwa masuk, tunggu. Afwa tengah makan, jangan seru nama dia ya. Hari ni Afwa teman saya dekat office tapi dia tengah makan dekat sana. Okey, anda juga berpeluang untuk dapat thank you card daripada Afia by Siti Nurhaliza. Okey, thank you card ni akan saya berikan dengan pembelian tertinggi. Okey, ada sign saya tak? Ada sekali signature saya. Okey, dan juga kata-kata istimewa daripada saya, signature saya bagi anda yang membeli hari ini shopping dengan Afia by Siti Nurhaliza. Pembeli yang purchase tinggi. Berapa orang? 3 orang. Okay, special 3 orang. 3 orang je dia kata. 3 orang, kita bagi dulu 3 orang. Kalau ada ramai lagi yang beli tinggi, kita bagi extra sikit ya. Tapi kita fokus 3 orang. Saya akan berikan kad thank you dengan kata-kata istimewa untuk anda. Okay? Sabrina kan dah cakap. 3 je. Okay, sabarlah ya. Kita buka pada 3 orang. Okay. So, dah berapa dah like? Macam tak cukup like lah. Tolonglah like banyak sikit. Kalau like banyak sikit, saya nak buka beg kuning. 50,000? Ayo. Okay, 50,000 like, saya nak buka beg kuning. Boleh tak? 50,000 like. Saya pun tak tahan bunyi loceng ni kot Okay, tap screen guys. Tap guys. Tap screen. Tok Tilai macam tambah lagi tiket. Oh sabar. Tambah lagi tiket. Ada lagi lah. Tiket ada lagi. Habiskan dulu tiket tu baru tambah yang lain. Okay. Sambil-sambil tu saya promote jugalah. Ada 3 kategori lagi tiket kalau anda nak purchase sekarang. Okay, jangan lambat-lambat ya sebab dah tinggal sikit sangat tiket kita. Alright. Okay, dah 50k like lah Linda. Terima kasih kerana telah beri like yang 50k tu kepada saya. So, kita boleh buka beg kuning. Silakan. Tekan beg kuning sekarang. Okay, apa yang saya nak jual dulu? Nak jual ya. Okay, macam saya beritahu tadi, kita ada koleksi terbaru. Bawal plain yang saya pakai ni, dia punya bidang 45. Ini saya dah konyok-konyok dia sebab saya pakai ni kan. Ring. So bidang 45, material dia adalah premium Japanese cotton voile. Okay, premium Japanese cotton voile. Memang material ni sangat popular ya. Kalau cakap premium Japanese cotton voile je banyak dan ramai sangat orang menggunakan. Bidang dia 45 dan juga di belakang boleh nampak tak belakang? Okey, ada emblem Afia. Yang ini emblem Afia dan juga ada batu permata yang kita berikan kat sini. Ada 2 pilihan. Anda boleh, saya pula pusing ni kan. Anak pun kat muka saya juga. Okay, tak apa. Okay, dia tak nak. Okay. So, warna yang kita sediakan untuk plain bawal, ada berapa ya? Ada 14? 18 warna. Okay, ada 18 warna yang sangat cantik. Semua cantik-cantik belaka. Mari saya pegang satu persatu. Ini anda boleh tengok mana satu yang anda suka. Kebanyakan warna-warna yang kita tawarkan ni adalah warna-warna pastel dan ada juga warna gelap yang basic semua orang suka pakai.
Warna gelap dia macam ni warna dark brown ni. Ataupun kita panggil dia rich brown. Yang saya pakai sekarang ni warna apa ya? Saya pakai warna ni. Cocoa brown. Salah. Bukan. Ini. Maple brown. Sorry ya. Yang saya pakai sekarang ni adalah warna maple brown. Melekat. Maple brown. Cantik. Maple brown ni warna wajib yang ada dekat almari semua wanita bila anda nak keluar tu tiba-tiba pakai baju yang pelbagai warna, basic dia ada warna brown, ambil je maple brown. Memang cantik, terletak, mudah digayakan. Saya akan pakai juga warna-warna yang anda pilih. Kalau anda nak saya gayakan, saya akan ambil dan saya akan pakai. Saya tak pandai lah nak menggayakan lebih-lebih. Saya pakai basic style lah. Orang wanita-wanita semua pakai bawah lah. Macam ni kira memang cara yang ramai orang suka pakai. Pakai bawal yang ada dia punya ring ni. Bidang 45. Bidang 45. Cepat-cepat beli sekarang. Sebab apa? Kita nak bagi anda jimat RM10. Kalau asal harga dia RM69, hari ni kita bagi RM59. Tapi tunggu. Jangan beli satu je. Baik anda beli 3. Sebab apa? Bundle saya bagi hari ni 3 helai Glam's Bawal series. Harga sebenar RM207 tau. Tapi hari ni saya bagi harga dia RM168. Beli 2 bawal Glam's dapat paper bag juga. Kita bagi juga paper bag. Ingat 3. Jangan beli 1, beli 3 teruslah. Lalam. 3 dapat harga RM169. Anda save berapa ringgit tau? RM38. RM38 tu banyak benda anda boleh buat. Boleh lunch, boleh makan dua kali makan kan. So itu dia saya punya kita punya offer untuk produk terbaru saya, bawal plain Glam's Glam's Bawal series. Tapi untuk yang lama-lama punya, ada yang tanya macam mana pula yang lama Tok T? Yang lama-lama ni kita ada monogram dan juga Flores series ni. Bagi yang apa dia? Monogram SN. Signature SN. Monogram ni apa dia punya corak ni Tok T? Corak dia adalah sebenarnya SN, Siti Nurhaliza. SN. Terjadilah corak yang macam ni. SN ni. Monogram series. Promo kita asal harga dia RM59. Tapi hari ni saya bagi harga dia RM49.99. So anda jimat RM9 satu. Harga RM49 tak akanlah tak nak kot kan. Dan juga jangan beli 1. Saya cakap lagi, beli 3 sebab kita ada lagi offer. Bundle kita 3 helai. Kalau anda beli monogram, kita bagi harga RM139.99. Jimat Zoom monogram. Zoom monogram. Sebab anda boleh jimat RM37.10 sen. Zoom. Jadi ada perfume Zoom. Ini nampak tak? Nak tahu mana Tok T? SN. Nampak tak tu? S itu ada N. SN, Siti Nurhaliza. Dan juga bestnya series monogram dan juga Florence ni. Floris ke Florence? Flores. Dua-dua tak kena. Flores ni dan juga monogram ni, bila anda dapat sampai kepada anda, dia memang dah ada perfume. Sebab kain yang kita ambil, kita import daripada kilang kita ni memang mempunyai bau yang wangi. Wangi sangat. Tapi saya rasa dia tidaklah macam rasa wangi yang pelik, wangi yang sangat wangi.
Okey, siapa yang beli hari ni, macam saya kata, kalau Florence ni pun sama juga. Ada 3 ke tak? Ni sikit, dia tak ada kat sini. Ni tinggal sikit sangat. Okey, untuk pengetahuan anda, Flores series banyak yang dah habis. So, sekarang ni kita memang nak habiskan terus je. Kalau anda beli hari ni, tolong habiskan. Boleh tak? Sebab apa? Okey, harga dia pun kita bagi hari ni jimat RM20. Harga dia ialah RM49 sahaja. Jom beli sekarang. RM49 sahaja. Cantik-cantik design Flores kita ni. Okey, bunga-bungaan. Alright. Satu sen. Ada yang tanya Okey. tudung ni, tudung apa yang Siri pakai? Okey, material kita punya tudung 2 series ni yang sebelum ni. Okey, material dia adalah sangat. Kalau anda bersukan, terima kasih siapa bagi gift. Bersukan ke apa, kalau anda pakai ini confirm tak pening kepala. Sangat sejuk. Angin pun apa nak koleksi ni mungkin dah lama tunggu sangat bila harga dia lagi murah. Okay, so hari ni kita bagi memang harga sangat-sangat berpatutan. Okay, RM49 untuk Flores ni. Ya, RM49. Dah tak banyak pun. Tolong habiskan boleh tak? Tolong habiskan stok saya ni sebab saya nak keluar yang lain. Okey, yang ini pula adalah monogram. Harga dia pun kita bagi RM49.99. Beli 3 ya, jangan beli 1. Sebab kita ada warna-warna yang berbeza. Okey, ada warna brown. Dan brown ada ni agak sweet sangat ni. Okey, ni warna pink rose, sweet sangat warna dia. Dan juga ada warna balloon. Okay. Ada emerald green. Warna favourite saya, emerald green pun ada. Kenapa jadi warna lain? Kenapa nampak warna lain? Warna hitam. Kenapa jadi warna hitam? Oh, hijau. Ini jadi warna hitam. Warna hitam magic. Warna hitam pun kita ada. Warna hitam pun kita ada. Ini warna hitam. Abang tengok warna hitam ni. Warna hitam pun. Ini warna emerald green sebenarnya. Tak Buangkan tu. green screen. Warna green screen ke? Oh. Tak perlu ke? Ni. Kita nak besarkan je. Barulah warna. Allah. Wok, dia jadi macam ni lah. Hijau macam ni. Dia jadi benyek dah. Jadi cepat. Okey, maknanya kita kena ejak balik. Allah. Okey, pergi balik kat sini. Sekejap kita betulkan. Kena nombor 1. Sekejap je. Kita buat magic jap. Okey, kita tambah pula Sekarang kamera. Okey. Okey, jangan terkejut. Sekejap saya tengah buat ni. Tengah buat magic jap. Okey, betul dah. Okey. Dapat dah emerald green. Okey. Mana emerald green? Jangan terkejut. Ini bawa. Emerald green. Ya, berjaya. Emerald green ada. And then warna hitam. Ada warna grey. Grey. Saya suka cakap warna grey. Okey, anda boleh beli 4 terus. 3 terus lah. 3 kita bagi harga yang sangat istimewa untuk hari ni. 10-10. Okey. Okey, apa yang anda dah beli? Boleh beritahu kat saya. Bidang berapa? 45.
bidang 45. Tudung yang saya pakai ni warnanya adalah warna maple brown ya, maple brown. Okey, ni dia maple brown. Warna maple brown. Batu dia ada 8. Batunya ada 8. Okey, disusun 8 biji batu permata ni. Okey, warna yang dikeluarkan Aurora color. Material apa? Premium Japanese cotton foil. Okey. Jarang sangat tak? Sebenarnya bila anda dah lipat tu macam saya pakai sekarang lah. Nampak? Dia tak berapa jarang. Okey. Ini memang material yang paling famous. Ramai orang suka pakai kalau cotton. Senang Okey. Senang nak bentuk, sejuk, ringan. Dan suka minimalis. Dan siapa yang suka minimalis bolehlah dapatkan. Jom saya nak tukar warna lain. Siapa, you all nak tengok saya pakai warna apa? Batu jenis apa ya? Facet. Apa ni dah facet kan? Facet. Facet. Oh, ada tulis kat sini. Mana? Jenis batu manik dia 16 facet AB color rhinestones. Okay. So 16 facet ni bermaksud batu ini mempunyai 16 potongan sisi, membuatkan ia lebih berkilau berbanding batu biasa, dan juga semakin banyak facet semakin cantik lah pantulan cahaya dia. Kemudian AB color dia maksudnya Aurora Borealis effect. Batu ini mempunyai efek warna pelangi lembut, seolah-olah berubah warna mengikut sudut cahaya. Kadang-kadang nampak pink, biru, ungu atau keemasan. Tengok cahaya apa yang paling dekat dengan dia, dia akan ikut. Okay, jom. You all nak tengok tudung warna apa saya pakai ya? Sweet lavender. Ada? Okay, sweet lavender. Sekejap ya. Sekejap ya, adik-adik. Allah. Adik nak tunjuk. Adik tau. Kejap ya, adik tunjukkan ya. Okay, ini warna sweet lavender. Okay, sweet lavender yang saya pegang sekarang. Memang cantik ya warna dia. Saya rasa kacau tak dengan. Ini dia. Sweet lavender. Baju tu beli kat mana? Baju saya beli kat saya lah. Okay, siapa yang nak baju boleh beli sekarang dekat beg kuning. Abaya sekarang saya pakai ni adalah abaya daripada Afia by Siti Nurhaliza. Okay. Blush, color blush. Blush. Okay, saya pakai ni adalah abaya Afia by Siti Nurhaliza. Jom. Boleh tak cerminkan saya? Terima kasih. Okay, jom. Saya nak cuba buat. Inner ni saya biasa pakai inner apa? Syria. Namanya apa? Syria. Tapi untuk buat tutorial ni kena lah pakai inner ninja. Okay, ni dia. Nak match warna dengan baby blue? Ada, kita ada. Kita ada baby blue punya. Mana saya punya pin tadi ya? Ni. Sebalik cincin. Oh, di sebalik cincin. Okay, ini dia warna Sweet lavender. sweet lavender. Baju soft kuning. Baju soft yellow. Soft yellow boleh pakai dengan warna ni. Ni. Cantik sangat warna ni. Nampak dia nampak dekat. Ni dia. Kita ada soft yellow boleh pakai dengan ni. Warna dia adalah bukan jet black ni. Warna dia sangat lembut. Spanish cream. Okay, senang sangat nak gayakan inner dia ya. You all lagi pandai daripada saya nak buat pelbagai gaya tu. Saya pakai yang basic je. Cara tudung ni basic je. Okay. Kalau boleh, diet tu kat tu terus bayarlah deh. Terus bayar ya sayang-sayangku. Gitu ayat manis ya. Terus bayar kalau boleh, sebab apa? Sekarang ni memang harga kita tengah harga yang offer yang kita bagi ni masa saya live je tau. Kalau saya dah habis live nanti, harga dia dah balik to normal. You all dah rugi offer yang kita bagi ni. So macam ni. Ni pun letak je macam ni. Tak payah susah nak pakai pin. Sebab dia memang jenis senang dibentuk dan terus melekat elok.
Saya tak pakai pin kiri kanan pun. Okay. Ini warna sweet lavender. Sweet lavender, nampak? Dia ada 8. Ada 8 batu permata. Dan juga ni ada apa kat sini? Panggil? Emblem. Afia. So dia berat lah. So kalau ditiup angin tu dia tak terbang-terbang lah. Ya. Okay. Cepat kalau boleh dah add to cart. Kalau boleh terus bayar. Bayar ya, sebab apa? Kita tengah offer anda dengan harga yang sangat istimewa kalau tak bayar sekarang. Lepas tu anda baru nak bayar. Saya dah habis live. Kan nanti harga berbeza, gigit jari nanti. Dan bagi yang membeli banyak, hari ni boleh dapatkan, saya akan beri anda kad terima kasih berserta dengan signature saya. Dan saya akan bagi kata-kata istimewa untuk anda. Okay, cepat beli sekarang. Jangan jangan tengok je sebab kita tengah offer ni tau. Alright, Amara dress. Yang saya pakai ni adalah Amara dress. Okay, abaya sebenarnya. Amara kita panggil dress jugalah. Saya buat dia menampak macam dress. Tak nampak macam abaya sangat. So, ini adalah warna lilac. Okay, warna lilac ada. Warna, apa yang saya pakai sekarang ni? Blush. Dan ada warna apa lagi? Hitam putih dengan merah. Okay, ada juga warna putih. Siapa yang nak pergi umrah, okay, boleh juga purchase ni. Dia memang panjang ya. Saya buat panjang tu sebab saya takut kalau ada orang yang tinggi pakai, nanti singkat. So, kalau yang rendah, anda boleh potong. Ya, anda boleh potong supaya tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia punya bawah ni, kan saya ada buat border kat bawah ni, dia memang border dia saya buat panjang, tinggi. So border ni kalau anda potong sekat sini pun masih cantik lagi kalau pakai. Okay, jangan risau. Alah Tok T panjang sangat, sayanglah nak potong. Memang saya buat ni panjang supaya anda boleh potong. Potong pun still ada nampak dia punya border kat bawah. Okay, yang ini anda boleh dapatkan juga. Sebab apa? Dress Amara ni harga sebenar, ini lagi best. Harga sebenar 169, tapi untuk hari ni saya bagi promo harga dia cuma 119. Jimat RM50. Okey, jimat RM50. Toti pakai saiz apa? Saya pakai saiz apa ni? Saiz 1. 1S. Okey, 1 ni untuk orang yang punya saiz badan S sampai M. S sampai M. L pun boleh juga sebenarnya. L pun boleh juga pakai ni. Okey, dan ada saiz 2 juga kan. Dia saiz saya bagi 1 dan 2 saja. 2 untuk L sampai ke 2XL. Okey, L sampai 2XL. Okey, jom. Cuba Betul. Saya buat panjang tu supaya orang tinggi boleh pakai. Orang rendah boleh potong bawah dia. Jangan risau, potong je. Memang saya buat dia punya border panjang tu untuk dipotong. Kalau orang yang agak rendah untuk pakai, untuk beli. Okey, jom. Tok T cubalah pakai mahogany . Okey, saya pakai warna mahogany. Cepat-cepat sambil-sambil saya cuba pakai, saya tunjuk anda warna tudung ni kalau boleh terus purchase. Sebab apa? Kita tengah bagi banyak offer ni. Okay, top 3 most fans will get exclusive handwritten card dan juga signature. Okay? Cepat pergi. Siapa pembeli terbanyak? 3 orang untuk hari ni. Saya akan beri dia special thank you card berserta signature saya dan ucapan istimewa. I love you too. Okay. Jom kita tengok kat beg kuning. Kalau boleh purchase lah hari ni. Sebab masa saya live ni, inilah masa boleh anda shopping. Saya nak try pakai ala
begini. Ada orang suka buat oning dulu. Kan, betul tak? Dia suka buat oning dulu. Macam ni. Lepas tu dia tarik macam ni. Ada orang pakai macam ni kan? Tutup ni. Kita buat je macam-macam style. Okay. Warna biru Afin ada tak? Ada. Ada. Ni nampak. Okay. Ada orang suka pakai macam ni. So tak ada masalah. Siapa-siapa suka style pakai macam ni, boleh. Anda boleh gayakan macam-macam style ikut apa yang anda suka. So, boleh buat macam ni. Ni paling senang lah. Saya kan, masa anak-anak saya kecil, memang saya pakai macam ni je. Kalau bawah tu nak mudah, pakai macam ni je. Sebab apa? Saya tak nak pin kiri kanan. Sebab kiri kanan, anak nanti kan nak menyusu, nak kita peluk, nak gendong. Takut kerongsang tu kena kat muka dia kan. Memang saya pakai macam ni je. Apa? Sayang ibu Oh ya kan? Oh ya kan? Ambil. Sini. Ambil. Saya ambil. Boleh lah. Okay. Alamak. Ambil lah. Dia nangis ke? Cikgu dia pinjam kopi tu dia pinjam aku gelak tinggi. Okey. Afia pula demam, ya Allah. Okey. Alright. Anda boleh purchase sekarang. Tudung yang saya pakai sekarang ni adalah Glimpse Bawah series. Okey, daripada Afia by Siti Nurhaliza. Okey, boleh dapatkan sekarang sebab kalau anda beli 3 helai Glimpse Bawah series ni harga dia lagi murah, 169. Anda boleh jimat RM38. Okey, jimat RM38 tu banyak ya. So ini adalah warna mahogany. Okey, mahogany red. Kalau nak warna mahogany red, ini dia warna dia. Strawberry bawal. Okey, jap. Kita try warna. Tadi ada yang baby blue tu boleh lah. Ada yang cakap baby blue, saya pakai warna baby blue ya. Sekejap lagi saya pakai strawberry pink. Sky blue. Ini dia warna, okey, tunjuk dulu. Senang kalau kita dah lipat dia, insya-Allah dia tak akan lari-lari sebab material dia ni memang dia akan duduk elok kat situ. Kan? Kalau setengah-setengah material dia licin, kita dah lipat dia akan menggelonsor ya. Dia akan bergerak-gerak. So yang ni kita dah lipat, okey, dia maintain je macam tu. Okey, ini dia punya permata. Facet, batu facet. Okey, ini yang 4 biji permata. 4 biji permata ya. 4 biji permata, sekejap saya nak tengok. Nak pakai je. Saya kandas sikit dah tadi. Okey. Ini dia. Warna sky blue. Okey, siapa yang suka warna soft, lembut, warna-warna pastel, ini salah satu warna yang anda boleh dapatkan. Sky blue. Oh, nak apa? Nak tudung jalur-jalur pula dah. Saya tahu itu adalah shawl saya. Shawl tak perlu gosok. Itu saya beli kat Mekah. Nantilah saya fikirkan ya. Alright, ini warna sky blue. Warna dia manis, lembut sahaja. Okey. Dapatkan macam ni. Macam tu dia. Apa tunggu sini Mimi ambil. Apa ni? Okey dah, macam ni je.
Mimi ambil Afia ke Zian? Okay, nampak? Begini. Senang aja nak gayakan dia. Afwa sini. Sini sayang, say hi je. Cepat. Afwa, cepat. Tak nak malu. Kenapa malu? Okey dah. Okey, ini warna sky blue. Cepat dapatkan sekarang. Kalau boleh anda beli 3 tudung Afia, anda boleh dapat harga kalau asal 207, tapi beli 3, masa saya live ni anda dapat harga yang sangat istimewa iaitu RM169 sahaja. Okey, RM169 sahaja. Bidang 45, material premium Japanese cotton ball. Premium Japanese cotton ball. Memang sangat selesa, mudah nak digayakan. Okey, ada batu permata boleh pilih nak 4 batu ataupun 8 batu. Okey. Ini yang saya selalu pakai kalau pergi mana-mana sekarang, saya pakai tudung saya lah. Ini tak payah pakai pin pun, dia dah terletak ya. Dah terletak molek gitu. Okey, jubah ni kat mana Tok T? Dekat sini, dekat beg kuning saya. Dekat beg kuning saya sekarang ada 5 warna. Okey, ada lilac. Okey, pergi dekat beg kuning ada saya punya Amara dress. Kita panggil Amara dress. Okey, ada warna lilac, ada warna biru, ada warna hitam. Ya? Hitam dah habis lah. Alah, cepat. Hitam suka cepat habis. Okey, warna hitam kalau ada yang nak pergi umrah, nak pergi buat pergi kelas-kelas agama, boleh dapatkan warna ni. Off-white sebenarnya. Okey, saya tutup je lampu ni. Ini warna off-white. Cantik sebenarnya. Saya buat cutting dia memang loose, tapi di bahagian depan dia ada macam terbelah dua ni kan, supaya nak cover dada. Okay, so dan bawah dia ada border. Border tu jangan risau, kalau orang rendah anda boleh gunting aja, sebab memang saya buat border dia panjang supaya boleh digunting. So boleh dipotong untuk orang-orang yang agak rendah ya. Okay. Boleh beli warna ni memang cantik. Saya suka warna off-white ni. Boleh pergi umrah, boleh bawa pergi pengajian, kan nak pergi masjid ke. Okay. Yang saya pakai sekarang ni warna blush. Okay, ini warna blueberry. Okay, blueberry. Ini warna lilac. Okay, boleh beli sekarang sebab harga dia memang tengah murah pun. Amara dress harganya ialah 119 je. Daripada 169. Saya bagi 119 ringgit. Jimat RM50. Okey? Yang saya pakai sekarang ni. Badan comel-comel, cabi-cabi boleh pakai ni juga. Memang dia akan happy. Sebab apa? Sebab tak nampak bentuk badan kita. Dia memang loose-loose macam tu. Sebab tu saya kata saya buat potongan dia macam ada potongan layer di luar tu supaya bolehlah menyorok sikit apa yang anda nak sorokkan tu. Alright? Okay. Tudung, ada lagi nak tengok saya pakai warna yang lain? Tinggi maksimum boleh pakai. Okay, kalau saya 164 campur heels. Heels saya 4 inci. 168, 167 boleh lagi. 167 pun boleh pakai lagi. Okay, 167 boleh pakai lagi. Okay. Off-white size S memang mahal sikit ya? Ya ke? Sama je. Harga Amara dress kita semua sama sahaja. Okay. Caramel, ada warna caramel? Ada warna caramel. Sekejap. Okay. Nanti kita pakai juga yang tudung yang lama ni ya. Yang awal series kita. Okay, semua jangan lepaskan peluang. Ambil peluang ni untuk beli tudung tudung bawal yang terbaru ni, Glimpse Bawal series. Okay. Kalau yang sebelum ini kita ada monogram. Okay, monogram. Ini monogram. Dan juga flores.
Florence. Okay, Florence ni cantik semua. Nak saya pakai Florence pula tak? Jom kita tukar. Saya nak pakai Florence. Macam baju saya warna pink masam. Ataupun warna blush. Okay, blush. Nama amaran ni. Okay, saya nak pakai tudung Florence. Ni nama apa ya? Violet, okay? Yang tudung Florence ni, kod dia violet. Okay, violet, kod violet. Tak jarang. Tapi ringan, sejuk. Memang cantik. Banyak warna sebenarnya boleh pakai ya. Sebab apa, bunga-bungaan dia pun ada pelbagai warna. So, nak dah cantik dah kan? Tak tahu aku cakap. Tak warna ni yang macam Ina tudung tak jual, saya tak buat lagi, nanti saya buat ina tudung dalam. Okay, tudung yang saya pakai ni sekarang jenis kain dia adalah premium chiffon. Premium chiffon ya. Terketat pula dah. Terketat. Tapi tak apalah. Kita buat dia. Kita ejah. Nampak? Dah okey dah. Ni sebab ada corak-corak banyak. Okey, ni dia. Cantik kan? Cantik. Okey. Nampak lain bila tu pakai berbunga. Ya. Bila pakai berbunga ni cantik. Doa nampak muda. Okay. Ini adalah kod violet. Siapa nak beli boleh violet. Violet. Okay. Nampak. Bunga-bunga dia sangat cantik ya. Kalau you all nak pilih baju. Kalau anda pakai baju hijau boleh pakai tudung ni. Apa lagi? Warna pink, hot pink pun boleh pakai. Warna mana lagi? Okay, warna agak merah-merah, orange sikit pun boleh pakai. Memang bila kita pakai tudung yang ada banyak warna-warna dia, kita boleh matching je dengan apa baju yang kita pakai. Tapi plain lah So, macam apa benar? Comel. Okay. Bidang ni berapa? Bidang 45. Bidang 45 ya. Okay. Siapa nak flash sale? Saya nak start flash sale. Okay, kita nak buat flash sale. Apa marah? Bising. Tak boleh. Bising, ibu bising. Okay, kita nak buat flash sale. Cepat. Okay. Pukul berapa kita nak buat flash sale? Sekarang? Okay. Flash sale kita harga berapa, Nina? 49. Dari 69. Harga kita bagi RM49 tambah voucher RM2 jadi RM47. 10 minit saja, okey? 10 minit. Ayang. 10 minit saja, cepat. Siapa nak beli tudung violet ni sekarang? Saya bagi masa 10 minit saja. Okey, ini adalah kod violet. Sekarang 10 minit saja kita bagi harga RM47 saja. Tapi kalau anda ada voucher lagi, boleh dapat lagi murah kan? Okey, siapa kat sini tunjuk boleh komen kat bawah dapat harga RM47 atau murah lagi. Cepat, siapa dapat harga lagi murah tolong share dengan saya. RM47 sekarang kita bagi violet ni. Warna violet. Lagi 8 minit. Okey, cepat, tinggal 8 minit sahaja. Siapa nak harga RM47? Cepat. Daripada RM69 ni, saya bagi RM47 sekarang. Apa? Diamlah, itu nak jual ni. Okey, cepat-cepat. RM47. RM47 tudung yang saya pakai sekarang. Material dia premium chiffon.
bidang 40, bidang 45. Okey, cepat. Dan beli violet RM45. Wow. Okey, cepat. Ada lagi tak? Dapat harga lagi murah. Cepat sekarang saya bagi. Ini bukan flash. Flash sale, okey? Flash sale sekarang. Saya SS ni susah tu. Okey, cepat. Okey, like lagi banyak-banyak, share dengan kawan-kawan supaya kawan-kawan yang tengah makan kat sebelah tu, tengah ada sale lah Tok Tim punya tudung ni. Cepat sekarang. Jubah saiz apa yang saya pakai sekarang ni adalah saiz 1. Jubah yang saya pakai ni saiz 1 tapi sebenarnya dia besar. Memandangkan material dia adalah apa ya? Premium. Jacket silk. Betul. Okay. Dia akan jatuh. Dia berat, dia jatuh. Nampak kita slim lah, nampak kecil. Okay. Alright. Apa dia? Color tu. Warna violet ni. Jubah Abang Amara ni. Okay, Amara dress tinggal satu lagi warna yang saya pakai ni. Nak suruh saya tukar warna ke? Saja kan. Okey, yang saya pakai ni warna ni tinggal satu je ya. Betul? Ni nak tinggal satu? Memang tinggal satu dah? Last. Okey, cepat. Siapa cepat dia dapat. Okey, cepat ya. Violet, kod violet yang saya pakai sekarang ni cepat. Dah habis, dah cukup 10 minit tak? Belum, ada lagi 5 minit you all. Cepat. Sebab apa harga yang saya bagi sekarang RM47. Ada yang dapat RM45 sahaja. Okey, RM47. Harga asal dia adalah RM69 tau. Okey, saya nak pakai warna lain pula lah. Kita tukar pula. Alright. Saya pakai koleksi Florence. Ya, saya pakai koleksi Florence ni. Maknanya Florence ni yang bunga-bungaan. So ini adalah bunga-bungaan yang kod dia adalah violet. Okay, sekarang kita tukar Lily. Wow, Lily ni hot item kat TikTok Afia. Sangka saya. Ini Lily. Nama dia, kod dia Lily. Siapa nak beli sekarang dekat dalam beg kuning. Sebab Florence punya series ni dah tak banyak, betul? Ada yang dah Florence punya series ni banyak yang dah habis. So siapa cepat dia dapat. Okey. Maaf ya, ada mabak dah. Okey lah. Kan senang ya. Nak bentukkan awning dia pun senang. Okey, ini kod Lily. Okey. Lily cantik juga tau. banyak color. Ni lagi jimat juga. Kalau anda pakai ni, hari Isnin pakai warna hijau baju lah kan. Untuk matching dengan Violet dia. dah sold out. Violet dah sold out? Oh ya ke? Dia dah Violet habis. sold out. Baru habis. Alright. Betul? Baru habis kan? Betul ke? Mari kita tengok. Okay, Violet dah sold out. Apa marah? Cuba Linda kalau boleh add on Linda. Okay. Sekarang ni adalah kod Lily. Okay, kod Lily ni kalau Isnin anda pakai dress warna hijau, anda boleh pakai baju ni. Kemudian Selasa pakai purple, still boleh pakai baju ni. Rabu pakai warna pink, pakai juga baju tudung ni. Warna coklat pun boleh pakai, warna kuning pun boleh pakai. Semua baju warna plain boleh pakai dengan tudung ni. Sebab apa? Warna-warna tudung ni memang sesuai, banyak warna boleh masuk. Okey, ini kod Lily. Okey, cepat dapatkan kod Lily.
Sebab apa? Harga sama macam violet juga. 40. Ini belum. Ini tak ada flash. Tengah lagi 2 minit lagi. Oh, masih lagi 2 minit. Okay. 2 minit saja lagi kita bagi flash. Flash. Apa Siti Nurhaliza ni? Flash. Flash sale. Okay, flash sale. Tinggal lagi 2 minit. Cepat. Okay, harga dia RM47. Tapi ada orang dapat RM45. Oh, lagi murah. Cepat-cepat dapatkan sekarang dan order bag nombor 5. Terima kasih. Puan ni jangan marah. Okay. Dress ni warna apa? Warna blush. Okay, siapa nak beli dress yang saya pakai sekarang? Ini adalah Amara dress. Boleh tengok kat bag kuning. Warna blush. Okay, anda nak tengok saya pakai warna lain tak? Boleh je, saya salin sekejap. Cakap nak beli dress tapi nak tahu colour code untuk konsert. Janganlah beli lagi. Ada lagi 2 bulan. Saya tu tengah fikir nak buat colour apa. Okay, cepat-cepat. Saya nak bagi lagi tinggal berapa minit? 1 minit je lagi. 1 minit lagi untuk Florence punya offer. Kita bagi 40. Asal 4, okay. 69. Asal RM69 tapi hari ni 40. Kita buka tadi 49. Tapi kita bagi lagi RM2 off voucher. Anda dapat RM47. Tapi ada kat sini cakap tadi dapat 45. So cepat-cepat. Sekarang tinggal 1 minit je lagi. 1 minit je lagi saya buka untuk koleksi saya yang terdahulu. Kita nak jual, nak habiskan stok je. Okay. Tadi violet tadi dah habis stok dah dekat dalam TikTok kita. Saya nak cuba tambah. Boleh ke? Tak boleh. Alright, cepat. Restock dress 3XL. Ada. Amara ni boleh sampai. Dia boleh pakai sampai 2XL. Oh, Amara sampai 2XL je. Sorry. Okay, jom nak tengok belakang. Ni. Okay, ni saya buat lipat dia rapat tau. Tapi kalau anda nak dia dapur sampai sini, anda boleh lipat dia jauh sikit lah masa lipat 3 segi tu kan, jauhkan jarak dia. Okay. Okay, cepat you all. Tengok, warna ni saya pakai tadi tudung lain. Lepas tu saya pakai tudung, pakai warna lili, tudung lili pun still boleh matching dengan baju ni. Okay. Jubah purple dan biru. Kak Zee nak warna lilac purple jubah. Okay, saya tukar sekejap Ambil saya satu. Saya pakai saya satu, so saya pakai saya satu. Sekejap ya. Kita tengok nanti. Okay dia. Lida masuk. Dia masuk. Dia dah masuk. Saya tak boleh masuk. Okay, dia masuk. Ini Fairy Pink. Ini Fairy Pink. Siapa ke saya masuk? Saya kena masuk Saya tumpang je tau. Saya tolong untuk Steve. Okay. Yang ini kita ada Glim Series. You all, ni Glim Series. Untuk Glim Series ni kita ada 9 warna. So sekarang ni 9 warna untuk batu yang 4. Siapa-siapa nampak batu yang 4. Okey, kat mana saya nak nampakkan batu dia? Kat sini. Okey, batu yang 4 ni. Okey. Okey, siap. Datuk Siti pergi salin baju sebab ada yang minta jubah Amara tadi ataupun kita punya dress Amara. Okey, dress Amara yang Datuk Siti nak pakai lepas ni warna dia warna lilac. Okey. So, yang ini saya nak promote sikit lah sebab sebentar Datuk Siti tak ada. Saya nak promote cara sebenarnya macam mana untuk tudung-tudung yang anda beli, tak kisahlah daripada kita punya platform ke, macam mana cara nak cuci. Tudung-tudung ni sebenarnya setelah kita pakai, kita rendam je 1 malam. Kan sebab sayang kan batu-batu ni. Rendam. Besoknya kita bilas terus jemur sahaja. Okay. So saya tunggu lagi tu. Datuk Siti.
Dia tengah pakai Teruskan Sasi, teruskan. Dia suruh saya teruskan. Ni warna apa? Dia warna fairy pink. Very pink. Dia warna fairy pink. Tapi kita banyak warna lagi sebenarnya. Dia Warna berapa? Spanish cream ni adalah warna yang memang kena ada lah dalam kita punya almari lah kata orang kan. Warna ni. Okay. So Datuk Siti dah siap. Okay, kembali. Saya kembali. Ini adalah warna lilac. Okay, ini jubah warna bukan Amara dress lilac. Tak sempat kita nak iron. Sebab kita iron tadi warna size 2. Okay. Okay dia. Ini dia warna lilac. Kan cantik pakai dengan tudung ni. Nampak? Memang kena dengan tudung yang saya pakai sekarang. Kalau beli warna lilac, saya punya Amara dress ni, anda boleh matchingkan dengan tudung lily. Okay, boleh? Tudung lily ni. Kan cantik kan? Memang Ada warna kan. dah matching elok dah. So, cepat dapatkan sekarang dekat beg kuning. Okay, kita punya flash sale dah habis ya? Habis dah. Habis dah flash sale kita. Okay, saya nak pakai tudung plain bawah dengan baju ni. Okay, kita nak tunjuk. Tadi dah pakai kan? Dia ada satu lagi yang yang inilah. Alang-alang kita bagi garden pula. Alang-alang dah pakai Florence ni kan. Kita pakai je lah koleksi ni dulu supaya kita nak habiskan stok ni. Apa dia? Push. Okay, matching sangat. Ya, betul, kita memang dah matching siap-siap tudung ni dan juga jubah supaya you all tak adalah tercari-cari tudung nak matching dengan dekat Amara dress ni. So, okay, untuk pengetahuan anda, chiffon, premium chiffon koleksi Florence ni, cutting dia punya finishing dia ada laser cut. So laser cut, macam Kak Zee cakap, tak payahlah cuci mesin, dah tahu laser cut, jangan cuci mesin kan. Cuci tangan je, lagipun kita letak dekat kepala kan. Kepala mana lah kotor lah mana. Kalau kotor pun tepi-tepi je lah kena foundation kan. Tepi-tepi dia tu je cuci, tengah-tengah dia. Janganlah masuk ke dalam mesin basuh. Okay. Ini pun boleh matching juga dengan baju Amara dress saya. Bidang berapa? Bidang 45. Bidang 45. Apa dia? Flash sale. Boleh je. Kalau kita boleh bagi, kita beri. sekarang like 193. Kalau 200 dah buat. Okay, kalau anda bagi like lebih sikit, saya nak bagi lagi lah flash sale boleh. Tolong belanja like boleh. Lah kedut lah you all. Kedut sikit. Dia dah lipat-lipat tu dia kedut. Okay, cepat saya nak bagi flash sale. Siapa nak flash sale? Saya nak bagi lagi harga istimewa. Okay. Apa dik? Okay, tengok. Ini. Sekejap ya, saya betulkan. Ini nak apa? Lambat lagi dik, birthday. Okay, ni dia. Ini. Apa dia punya code? Code Garden ya. Code Garden. Tudung yang saya pakai sekarang. Chiffon. Premium chiffon. Code dia adalah Garden. Code Garden ya. Code Garden. Nampak cantik. Dia punya bunga-bunga tu dekat ujung-ujung border dia je. Okay. Kemudian atas kepala dia plain. So cantik lah, tak serabut sangat. Okay, bunga dia di hujung-hujung je. So ini pun boleh matching dengan
Amara dress yang saya pakai ni. Okay, size satu. Size 1. Ya? Okay, kita dah mulakan flash sale. Flash sale. Cepat. Kalau flash sale berapa harga dia Tok Oti? Harga dia jatuh kepada RM47. Oh, dah RM47. RM47. Asal kita bagi RM49, RM2 lagi off jadi RM47. Cuba anda tulis kat bawah tu berapa anda dapat harga anda. Sebab apa? Kalau anda ada voucher akan dapat lagi murah. Tadi ada yang dapat RM45. So jom nak tengok baju jauh sikit. Ada crown. Macam ni baju dia jauh sikit. Okay. Dia ada macam saya buatkan dia ada cape, macam cape supaya baju ni nanti boleh cover sikit lah. Dia ada 2 layer. Kalau dah ada kita ni boleh tertutup. Tapi kan tudung nak tutup kan. So bila jalan pun dia nampak cantik. Dia macam terbuka. Dia berapa kat sini? Jalan beralun. Kemudian border dia ada border ni tau. Border dia tinggi. Sebenarnya you all boleh potong kalau siapa-siapa yang tidak berapa tinggi. Potong je border dia sebab border dia membuat panjang. So memang boleh untuk dipotong ya. Untuk orang yang tinggi, dia tinggi sampai 168. Still boleh pakai lagi baju ni sebab memang saya buat ikut saya punya tinggi campur dengan kasut tinggi. Okay, campur dengan heels. So ni pun masih lagi panjang, boleh gunting, boleh potong ikut ketinggian anda. Jangan risau. Okay. Warna lilac yang saya pakai sekarang ni warna lilac. Okay, warna lilac sekarang tengah in. Semua majlis wedding ada yang warna lilac ni favourite lah, ramai orang pilih. So warna lilac, kalau anda ada dress ataupun ada baju kurung warna lilac, boleh matchingkan dengan tudung yang saya pakai sekarang. Ini pun boleh sesuaikan. Selain daripada tu, kita ada tudung plain. Bawal, Glimpse Bawal series. Ini yang terbaru, saya nak pakai warna lilac sekarang. Nak matchingkan dengan baju ni. Fairy pink. Okay, sekejap ya. Fairy pink kan? Nanti saya tunjuk. Saya pakai dulu yang warna lilac untuk sesuaikan dengan saya punya Amara dress. Okay, ini dia bentuk dia kalau saya tak pakai tudung. Begini, dia betul buka macam ni. Tapi masih lagi menutup. Okay, ini dia terbaru daripada Afia by Siti Nurhaliza adalah Glimpse Bawal series plain ya. Material dia adalah premium Japanese cotton voile. Okay. Material ni memang dah terkenal. Ramai orang suka pakai. Sebab apa? Sejuk, ringan, mudah dibentuk. Macam tu mudah dibentuk. Tak pekak. Segalanya lah. Untuk untuk penggemar bawal ni memang material ni memang sangat famous. Bidang 45. Ina tak jual, nanti saya keluarkan Ina ya. Geng-geng grey. Okey, kita lepas ni kita pakai geng-geng grey pula ya. Bersiap sedia. Nampak dah menjadi tu. Mudah sangat ya untuk membentukkan awning bawal ni. Nampak, ini pun dah tutup dah. Sangat-sangat sangat-sangat sesuai. Kalau siapa yang suka tutup penuh bahagian hadapan sampai ke perut, memang tudung ni walaupun 45 bidang dia, tapi still boleh tutup sampai ke perut. 45 kecil tu. Okey, terpulang kalau siapa suka 50, saya akan usahakan untuk keluaran akan datang. Tapi so far ni 45 ni semua ramai yang suka pakai 45 juga. So kita ambil standard lah.
kebanyakan orang pakai 45 kan. So kita ambil bidang 45. Okay, bidang 45 ini tudung bawal plain glimpse bawal series. Dia minimalis saja, nak ada glamour-glamour punya efek, kita ada batu permata kat belakang ni. Okay, batu dia berapa? 4. Oh, 8, ada 8. Okay, ada 8 batu. Lawa baju tu. Dia baju macam ni, memang kena pakai dulu baru orang rasa nampak dia punya ni. Dia cantik sebab apa? Dia cantik sebab apa? Sebab dia berat, bila dia jatuh, dia nampak slim. Okay? Baju macam ni yang saya keluarkan ni, Amara. Mana Afia? Sayang, demam kakak? Kakak demam ke sini? Demam ke? Minum air banyak Okay, minum air. Kakak minum air dulu. Okay. Ini saya nak anda kalau berkenan dengan jubah ataupun Amara dress ni, beli sekarang. Sebab apa? Tengah ada diskaun yang sangat istimewa. 119 saja daripada 169. Anda jimat RM50. Harga dia 119 sahaja. Dan yang paling penting, siapa beli paling banyak ataupun paling tinggi pembelian dia, saya akan bagi thank you card berserta dengan signature saya dan kata-kata istimewa untuk pembeli yang tertinggi untuk hari ini. Okay? Alright? Okay, jom. Okay, siapa geng grey tadi yang buat permintaan nak tengok warna grey tu? Baiklah, saya akan tunjukkan koleksi warna grey. Sam, makan nasi. Nasi daging tu boleh Afia makan? Tak, bukan daging, dia punya nasi tu. Sedap. Okay. Okay, warna yang saya pegang sekarang ni adalah charcoal grey. Nak tukar jubah tak? Boleh. Okay. Warna putih. Warna putih. Hitam dah habis kot? Hitam habis. Ayo. Salah. Saya tanya, bawahnya tak ada flash sale ke? Tidak. Kejap. Okay, off-white lah, kita tukar off-white. Ini sebab tak kena warna, nanti tak naik kan. So kita kena tukar jubah jugalah. Sekejap, saya tukar jubah. Sebab dia kena matching baru nampak kan harga dia punya warna dia. Kalau saya tak, ya sayang. Siapa peminat warna grey? Ini adalah warna charcoal. Itu close up design jubah. Okay, kejap. Ni simple je jubah saya ni. Sangat simple Untuk orang yang sukakan simple, inilah Amara dress yang sangat simple je. Ini dia. Bawah dia ada border. Nantilah saya suruh pusingkan kamera ni Saya pakai dulu. Saya tukar dulu sebab tak matching. Nanti tak naik. Orang tak nak beli. Okay, masuk. Ini masuk. So kita masuk, kita nak tunjuk apa pula? Okay, saya rasa saya nak tunjuk warna-warna yang gelap. Okay? Warna yang gelap. Warna yang lebih dark lah kan? Okay, ini kalau tengok kita ada warna mahogany red. Ni black. Ni dia gelap lah, yang gelap-gelap. Tadi Datuk Sri pakai yang pastel kan. So saya tunjuk yang gelap-gelap sikit. Sebenarnya kan kalau macam kita pakai baju hitam ke baju pink pun sebenarnya kalau kita pakai pink kita boleh pakai je warna ni. Sebab kita nak bagi dia macam kontras. Tapi dalam range warna yang sama lah kan.
Okey, Afia tu aku diam sikit tu. Nah, dia orang nak tengok. Okey, lepas tu warna biru ni lah. Biru. So ini midnight blue. Midnight blue ni pun sama. Ni warna-warna yang saya tunjuk ni warna-warna yang lebih gelap sedikit. Okey. Okey, ini warna biru midnight blue. Kalau tengok dalam beg kuning, midnight blue. So dia punya batu tu ada 8, ya. Oh, jubah hitam. Tengok hitam ke? Jubah hitam, hitam ya. Duduk hitam. Okey, duduk hitam dah sold out ya. Okey, yang ini dalam kita punya beg kuning dah sold out tadi. Tapi kita cubalah kalau boleh masuk. Nanti you all kena check dekat beg kuning. Warna gelap yang lain, yang ini warna rich brown. Rich brown kat bawah pun ada batu kalau you tengok. Ini batu yang kat bawah rich brown. Okay. So warna-warna yang gelap ni, just nak beritahu kalau kita pakai contohnya kemeja warna biru muda. So boleh je blend dengan biru gelap ni. Kan betul sini kan? So macam saya pakai hitam hari ni, saya blendkan dengan grey. Macam tu. So sekarang saya dah pakai jubah warna putih. Barulah naik kan you all. So jom. You all nak tengok full ya? Okay, saya nanti kita pusingkan kamera lah ke sana nanti. Baru nampak semua biar ada berat sikit nampak. Lampu tu tak benda. Ni dia adalah warna charcoal grey. Tudung charcoal grey. Ini saya. Hati-hati dek. Jatuh tak? Ini warna charcoal grey. Datuk Siti saiz 1. Yang saya pakai sekarang ni saiz 1. Dia tutup. Okay. Ini adalah warna charcoal grey. Siapa peminat warna-warna grey, tudung Glimpse bawah series, ini warna grey charcoal grey. Cantik ya Rabbi, tengok Dia ada butiran permata kat situ. Ini adalah Amara dress warna off-white. Cantik tau. Kalau kita pakai macam ni nak solat terus pun boleh. Betul, ni kalau nak solat terus pun boleh. Ya, baju Amara dress ya, kalau you all nak terus solat pun boleh. Cuma kena pakai stokin lah. Stokin tangan. Stokin tangan sebab dia macam tertarik sikit lah. Sebab kita tak getah ni supaya senang orang nak ambil wudu. Okay. Jubah ni jarang tak? Biasa kalau warna putih kena pakai. Saya nasihatkan kena pakai lah. Kat dalam. Simis ke ataupun kain dalam. Ya. Normal lah. Kalau mana-mana pun baju putih, ya memang kena pakai. Cuma bagi atas dia tak tertutup pasal dua layer kan. Dia 2 layer. Bahagian bawah kena pakai lah. Ya. Simple je. Dress, Amara dress ni memang cutting dia simple. Tapi yang buat menarik sebab dia flowy. Bila anda jalan pun dia akan nampak. Apa dia? Laris sayang. Nak tengok tak? Kita boleh pusing sekejap. Pusing ke kamera? Alamak, pusing kamera. Boleh sekejap? Boleh? Pusing ke sana? Dia pun pusing susah sikit kan? Okay, tak apa. Saya pergi belakang. Macam ni. Nampak? Anda nampak kan? Ni dia punya border. Macam tadi. Semua sama. Design dia sama sahaja saya buat. Okay dah Kak Mimi buat. Okay, nampak tak? Kombinasi dia. Okay, material apa Tok T? Yang ini jacket satin. Jacket satin ni memang salah satu daripada material yang saya suka lah. Jacket satin ni sebab dia macam dia berat sikit. Bila berat, kain baju material yang dia jatuh nampak berat, dia akan nampak slim. Nak bila kita buat pula border ni, kainnya banyak tau kita pakai untuk border ni. Yang berkedut-kedut ni kan, dia lagi berat. So nampak slim. Okay. Ini tinggi berapa? Saya sekarang tinggi saya 164. Tapi tambah dengan heel saya 4 inci, 164. Jubah ni ataupun Amara dress ni boleh pakai sampai 169, 170 pun boleh pakai lagi. Ya, sebab memang ni pun saya pakai ni pun masih ada balance lagi. Okay?
Alright, kita nak ini adalah warna charcoal grey. Cepat beli sekarang sebab kita tengah bagi anda jimat RM10. Harga asal RM69, tapi hari ini saya bagi RM59. Nak bagi flash sale ke? Bawah ni tak boleh lah sebab ni baru. Kita bagi flash sale tadi yang ni. Okey, kalau macam tu kita pakai monogram pula nak. Sebab monogram ni pun monogram ni pun sebenarnya kita bagi harga dia lagi best, RM49 sahaja. RM49 sahaja. Okay, jom saya nak matchingkan sebab apa? Memang cantik monogram warna grey ni. Restock lagi colour hitam tu. Sekejap ya. Okay, saya nak pakai warna ni panggil apa? Ultimate green. Siapa yang suka warna green tudung, siapa suka warna grey tapi ada corak-corak, ini dia. Memang cantik. Saya kalau pakai baju off-white, saya memang akan pakai tudung monogram saya ni. Sebab apa? Memang cantik. Dia punya kejadian blend colour dia. Okey, monogram ni pun sebenarnya adalah orang kata keluaran saya yang pertama. Sebelum ni jadi kita ada bagi harga dia memang ada diskaun. Harga dia sekarang RM49. Okay, RM49 sahaja. Okay, RM49 sahaja. Kalau anda beli monogram series hari ni bundle 3 helai, kita bagi harga lagi menarik iaitu harga bundle dia 3 helai RM139.99, anda jimat RM37. Okey, ni nampak kan dia redup-redup kan? Jangan risau. Kita yang buat dia, so dah jadi dah. Sekejap kita betulkan, jangan risau. Kita urut je dia dulu. Material apa ya? Okey, yang ini material dia adalah premium chiffon. Premium chiffon ya. Sekejap saya tengok. Dah. Okay. Premium chiffon. Nampak kan? Cantik bila dia dah disatukan dengan Amara dress ni. Memang nampak cantik. Siapa yang suka pakai baju plain tapi nak ada corak dekat tudung anda, anda boleh guna. Anda boleh pakailah saya punya tudung ni, boleh beli, purchase. Okay, bawah plain material apa tu? Bawah plain tadi adalah premium Japanese cotton bond. Okay, yang ini material dia adalah premium chiffon. Okay, dia punya finishing laser cut. Okay, alamak dia blur lah. Indah tolong blur pula. Okay. Nak kata, oh ini, okay. Seminit lagi kita akan bagi flash sale untuk monogram. 1 minit sayang. Okay, cepat-cepat. Okay, saya nak bagi flash sale ni. Cepat. Boleh? Okay, sekarang kita mulakan flash sale. Okay, harga flash sale adalah 45. Sekarang saya ada voucher. Wow, ada orang dapat RM43, ada orang dapat RM45. Okey, sebenarnya kita bagi harga sebenarnya RM49. Kita bagi harga RM45. Lepas, sorry. 49 kita bagi harga berapa? 45. Lepas tu ada lagi? Ada voucher. Ada voucher RM2. Sekarang ada RM43. Jadi RM43 sahaja, please. Dapatkan sekarang. RM43, you all cepat. Monogram series ni memang
Favorite saya lah. Pertama sebab dia eksklusif. SN ni adalah Siti Nurhaliza. Boleh zoom lagi tak Linda? Dia orang nak tengok. Nak tengok Tan Brown. Okay, ini adalah SN ni Siti Nurhaliza. Memang automatik kalau kita pakai warna putih, naik. Ya, muka kita nampak cerah elok. Apa sayang? Okay, kalau anda nak beli warna-warna yang boleh naikkan aura wajah anda belilah warna-warna cerah. Contohnya warna Amara dress ni warna off-white. Memang tak salah. So pakai pula saya punya tudung bawal monogram ni. Memang menyerlah. Cantik ya, saya tak tipu. Sungguh ku merasa. Okay, cantik kan? So apa tengok lagi, jangan nganga, cepat. Sebab apa? Harga kita tengah bagi flash sale selama 10 minit. Sekarang tinggal 9 minit. 7 minit. 7 dah. Bidang 45 bidang 45. Ini saya tak pakai pin ni. Saya tak pakai pin pun kiri kanan. Saya letak macam ni pun terletak dah dia. Okay, memang cantik. Tak bohong. Monogram. 7 minit tu minit tak Okay, sebelum kita wrap, nak habis dah ke? Oh, ya ke? Alah. tambah 10 minit. Okay, cepat. Baju jual tak? Baju jual. Pergi kat beg kuning saya sekarang, Amara dress. Kita pin Amara dress. Ada yang nak beli Amara dress ni. Okay, warna saya pakai ni adalah off-white. Memang siapa-siapa yang suka pakai ala-ala dress macam abaya ni, boleh pakai ni, dia boleh buat solat terus. Okay, cuma macam biasalah kalau bawa warna-warna cerah macam warna putih ni, kena pakai pakai kain dalam. Ya, pakai simis kalau anda pakai tudung yang singkat. Kalau tudung lama tak apa, dia dah tutup dah ni. Okay? Tapi nampaklah, nampak dengan ni. Okay? Kain jenis apa? Jacket silk. Okay, jacket silk. Beg nombor berapa baju? Beg nombor berapa kita dah pin sayang? Pergi je tekan beg kuning sekarang. Okay, pergi tekan beg kuning sekarang. Dah boleh nampak terus. Ini dia. Amara Dress Collection. Harga dia sekarang 119. Sekarang ada yang dapat 103. Okay, cepat grab sekarang. Nak nampak ke full? Boleh pusing sini ke? Kamera, kalau nak nampak full. Boleh ke? Kita pusing belah sini. Pusingkan. Kita nampak full Nampak tak? Ya, nampak. Nampak? Dia akan, bila anda jalan, dia akan flowy. Flowy dia cantik. Ini sangat cantik. Nampak. Cuba. Dia sangat besar. Okay? Alright, masuk lagi. Dah, tengok behind the scene dah. Okay. Cantik tu, tinggi berapa? Ini kalau yang paling tinggi boleh pakai 170. Still boleh pakai. Kalau siapa yang rendah pun 160, 158. Tak apa, anda boleh potong. Border bawah ni memang saya buat panjang untuk dipotong kalau bagi orang yang rendah. Okay? Mengandung boleh ke? Mengandung pun boleh. Ya? Sebab dia memang ada lebih sikit dia punya ni. Saya pakai ni size 1. Kalau anda pregnant, ada size 2. Size 2 tu sampai orang 2XL boleh pakai. Okay, review tudung Tok T cantiknya. Bag nombor berapa? Kita pin. Bag, sebab sekarang ni tengah flash sale ya. Ada 4 minit lagi. Okay, ada 4 minit lagi untuk flash sale monogram yang saya pakai sekarang ni. Cepat, harga dia makin murah bila kita ada flash sale ni. COD tak ada ke? Minta maaf, kita tak buka COD. Minta maaf banyak-banyak.
Okay, apa lagi? Saya nak pakai warna ni boleh? Warna biru ni. Ni cantik gila. Warna apa yang pakai? Powder blue. Powder blue. Kita pakai dengan Amara Dress City ke? Betul ni? Habis to AI ke? Tak lah. Yang real Siti Nurhaliza. Hari ni saya menjual. Ya, dah lama tak menjual. Hari ni saya menjual. Saya banyak produk saya nak share dengan anda. Cardigan pun ada juga. Tahu. Tapi tak sempat saya nak menjual cardigan saya sekejap. Tapi boleh saya tunjuk nanti saya pakai sikit. Okay, ini warna powder blue. Okay, powder blue kena juga dengan Amara dress warna off-white. Dia asal ada putih, memang boleh masuk lah. Dia punya tengah-tengah ni semua kedut sikit tapi tak apa. Bagusnya tudung ni, dia mudah nak bentuk. Kita berkedut-kedut sikit pun dia still okay. Macam muka Tok T lah. Aduh, macam nak buat Okay, ni saya, Linda nak macam ni. Tu dia, kita yang buat dia. Nampak? Tu kat awning kita. Dah jadi. Tak susah sangat ya. So saya pakai warna powder blue ni. Powder blue ni cantik. Warna dia. Suka sangat saya. Semua warna-warna saya pilih, semua warna kesukaan saya lah. Okay, nampak? Panjang baju ni berapa? Saya rasa 170, 180. Okay? Bidang berapa? Bidang 45, materials premium chiffon. Finishing dia laser cut. Okay, kalau laser cut ni kena jaga sikit lah. Tak payahlah masuk mesin basuh, dik. Basuh dengan tangan je cukup, ya. Okay. Ya, memang cantik. Warna powder blue ni dia adalah warna rare. Yang susah nak dapat juga dekat market. Saya betul sebab warna dia warna yang jarang sangat orang suka. Warna yang susah nak dapat lah itu je. Okay, bila dia ada putih je, line putih ni, saya terus matching dengan Amara dress warna putih, off-white ni. Kan naik. Cantik. Seminit lagi ya. Flash sale untuk monogram series yang saya pakai ni. Anda beli pada harga, kita bagi hari ni ada yang dapat RM43 je. RM43, RM42. Cepat-cepat. Cepat ya, tudung bawah ke shawl nak beli kat Umi. Ni tudung bawah ke shawl. Saya pakai hari ni semua tudung bawah. Ya, saiz 4, saiz bidang 45. Ada baju tak Okey, tak apalah, nanti dia kering saya. Okey. Alright, 45, bidang 45. Cepat sekarang. Flash sale kita tinggal berapa minit? 34 saat sahaja lagi. Okey, tengok cardigan ni. Tak yang mana celoreng. Kita ada cardigan juga sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita ada cardigan dalam kita punya beg kuning. Cardigan kita ni bagusnya sebab cuaca sejuk boleh pakai, cuaca panas boleh pakai. Sebab apa? Sebab dia sesuai untuk kalau anda duduk dekat office, tengok saya pakai dengan Amara dress ni pun boleh matching lagi. Tengok Amara dress ni boleh berbagai gaya. Bila pakai cardigan dengan Amara dress pun nampak menarik sangat ya. Okey, kita rapatkan dia begini. Nak tunjuk. Ni boleh ikat ikut suka hati all lah. Ni saya buat ikatan yang kemas di belakang. Risau ada inner di dalam. Okey, nampak tak? Ini adalah cardigan. Cardigan ni saya memang pilih warna dia yang happening, colourful ni sebab anda pun boleh pakai dengan macam-macam inner dia. Boleh pakai dengan dress putih macam ni. Boleh pakai juga dengan top dan juga pants
Color dia mesti plain tapi daripada warna-warna yang ada dekat dalam dekat corak baju saya. Ya, so mana tak adalah anda macam terpaksa pakai satu warna je. Boleh pakai pelbagai warna dalam untuk gayakan dengan kita punya cardigan ni. Ini pergi genting, boleh pakai pergi Cameron, boleh pakai pergi overseas, boleh pakai pergi office. Mana office yang dia punya aircon tu sejuk sangat, anda boleh pakai ni. Kalau jalan-jalan pergi holiday, pakai ni juga. Okay. Jimatlah, bukanlah pakai satu cardigan ni dalam satu style saja. Anda boleh pakai pelbagai style. Tengok, saya punya ni Amara dress ni, saya pakaikan dengan cardigan saya. Menarik kan? Cepat, cardigan saya pula, kita bagi harga harga sebenar 189. Tapi hari ni kita bagi harga 170. 139. Oh, ada dua jenis ya. Ada panjang. Okey, ini adalah short. Short harga dia berapa Kak Zee? 109. Dia ada panjang dan ada pendek. Oh, dia ada panjang dan juga pendek ya. Okey, jom kita pakai yang warna biru tu. Okey, ini corak yang coloreng-coloreng, colourful. Neoprene ni dia punya material. Kain dia neoprene. Neoprene yang ada elektrik. Neoprene yang tidak tebal. Sebab tu saya kata dia sesuai untuk dipakai di Malaysia. Kalau nak pergi holiday, cuaca yang sejuk pun boleh pakai. Nampak? Cantik. Ada belt. Ini yang panjang ya. Ini yang long cardigan. Long cardigan. Kita ada sertakan sekali dengan belt. Nampak saya pakai dengan Amara dress ni pun dia boleh jadi style. Kalau pakai dengan seluar pun cantik. Saya suka pakai dengan apa? Seluar saya tak ikat, saya biarkan dia terbuka, memang cantik. Just untuk knowledge customer, kain ni memang dipotong terus. Dia okey. Sebab apa yang tanya kan. Okey, untuk pengetahuan semua pembeli, kita punya finishing baju ataupun kain untuk cardigan kita memang kita potong style macam ni. Bukan dia tak siap ya, tapi memang style dia potong terus, tak ada jahit tepi. Ini. Sama juga dia punya border. Okey, sama. Setiap border dia pun kita potong macam ni je terus. Memang material memang material dan style dia memang begitu. Bukan tak sempat jahit ke apa, tapi memang dia begitu. Bila neoprene punya material ni dia fleksibel sikit. Dan saya memang nak dia nampak gaya macam tu. Okay, nampak? Okay, siapa nak pergi holiday, pergi negara-negara sejuk, boleh pakai ni. Okay, yang sejuk dia dalam belasan kan, dalam 15 temperature, berapa lagi 16 temperature, boleh pakai ni. Tak jadi masalah. Nak pergi office pun pakai ni pun boleh. Sebab saya percaya banyak office sekarang aircon dia sejuk macam berada di luar negara. Okay. Ini dia. Ini yang long cardigan. Ini long cardigan ya. Kalau nak mak anda nak pergi umrah ke, terima kasih. Kalau nak pergi umrah ke, nak pergi jalan-jalan, mak nak pergi mana, mak nak pergi holiday lah, pergi Jepun ke apa, hadiahkan dia cardigan ni. Senang, dia warm sikit lah. Dia tidak terasa terlalu sejuk. Kan? Cantik pun cantik. Mana yang suka striking? Siapa yang peminat warna-warna striking? Saya pun ada warna striking kat sini. Itu dia. Cantik kan? Meriah suasana hari raya kita. Ini warna striking. Yang ini ada pendek. Dia ada panjang juga ke sini? Ada panjang juga. Ada panjang dan juga ada pendek ya. Okay, cardigan saya ni ada panjang dan ada pendek. Okay, kalau anda nak bukakan dia, leher dia macam ni ya. Dia macam ada collar juga sebenarnya.
Semua bergantung dengan cara anda pakai untuk penampilan anda. Okay, dia ada collar sebenarnya. Yang ni pula yang panjang. Tunjuknya. Okay, yang ini yang panjang. Ini Beza yang dia. panjang. So anda boleh nampak beza. Ni pendek, yang ni panjang. Okay, panjang sama macam tadi. Okay. Cantik ni. Okay, cepat. Okay, flash sale kita dah habis kan? Flash sale untuk monogram dah habis. So, mari kita pakai tudung yang lain pula. Tinggal lagi berapa minit saya nak live? Anytime. Oh, anytime saya nak habis dah. So, saya matching kat ni. Ini adalah warna? Midnight blue. Midnight blue. Midnight blue. Tudung Glimpse Bawal series. Afia by Sinoliza. Yang ini batu permatanya ada 8. Okay, ada 8 batu permata. Datuk 545 orang yang tukar. Okay, saya dia beritahu ada 545 orang to cart. Kenapa tak bayar terus dek? Oi, sebab apa nak kejap lagi harga dah lain. Cepat bayar sekarang, saya tunggu cepat. Pergi buat bayaran sekarang. Jangan add to cart je, nanti harga dia dah tak dapat harga diskaun yang saya tawarkan semasa saya live. Okay, masa saya live ni sahaja harga saya bagi. Kejap lagi bila you all dah nak buat payment lepas habis waktu live saya, harga akan jadi asal ya. Harga bertukar kepada harga asal. Time tu dah bertambah lah. Decide terus lah. Janganlah tak decide lagi. Decide terus. Sebab apa? Memang tak rugi pun kalau you all beli cardigan ni. Cardigan ni boleh pakai. Ada waktu memang anda akan pakai punya lah. Nak bila nak cepat ke, nak pergi mana-mana, nak jalan lah. Nanti kan ada event lah, nak pergi pakai company punya trip lah, tiba-tiba akan pakai punya. Nampak tak? Ini warna ni memang matching dengan tudung saya. Dengan cardigan ni. Dia boleh pelbagai gaya ya. Apa dia? Okay. Okay, cepat. Okay, saya tunjuk juga cara yang orang suka pakai juga macam ni. Ada orang pakai. Nanti kita ada tali dia. Mana tali dia ya? Ambil je kasih tali dia. Cantiknya yang pendek sebab cutting dia untuk jaket ni dia berbeza dengan yang panjang. Nampak? Kan nampak? Slim. Yang pendek ni belakang dia ada macam satu layer lagi. Dia tergantung. So nampak cantik. Walaupun anda pakai ketat-ketat pun tali pinggang ni dia still tak tertarik. So dia punya layer yang luar tu masih dia lurus lah. Nampak cantik. So ini nampak glamour lah. Nampak glamour. Sebab warna dia warna striking. Cantik kan? Cantiknya ya. Bila anda pandai gayakan, dia nampak lagi menarik. Okay. Bila kita pakai baju ni, dia lebih kepada kreativiti kita lah. Nak mix and match. Nak stylekan gaya dia. So ini sebenarnya dalam ni saya pakai Amara dress saja. Saya pakai dengan Amara dress tadi. Kalau nak suntikkan elemen lebih nampak bergaya, Amara dress ni yang putih ni pakai je dengan cardigan ni. Okay, dah. Tunjuk dulu. Okay. Toti suka pakai tudung yang material apa ni? Salah satu yang saya pakai ni? Yang saya suka lah. Warna. Okay, materialnya adalah cotton, Japanese cotton voile dan juga chiffon, premium chiffon.
Okay? Tu dia. Kalau tak nak ikat pun, biarkan dia terbuka pun cantik. Okay? Terbuka pun cantik. Alright. Okay you all. Jangan tunggu lama-lama. Mana yang dah add tu kad, ambil peluang terus done payment. Ya, done payment. Sebab apa? Saya nak beritahu harga. Kalau anda beli selepas habis live saya, harga dia dah lain. Kalau anda bayar sekarang masa saya live, saya bagi peluang lagi untuk anda done payment. Kalau bayar sekarang masa saya live, anda dapat harga yang saya tawarkan ni. Kalau beli cardigan ni, harga dia sekarang dah jadi, yang ni berapa? 139 ke 109? Tak, yang ni 139 cardigan. Yang pendek dengan yang panjang berbeza ke Zia? Ke sama je? Yang pendek 143. Oh, 143 yang pendek. Okay. Cuma kat situ dia tulis berapa? Kita ada 139. 139. Okay, 139. Jom sekarang. Tok T rabun ke? Ya, saya rabun. Okay. So semua yang saya pakai hari ni tudung. Alah, dah low back. Apa yang low back? Kamera. Ke yang ini? Saya punya dah low back. Ke ini? Yang ni ke? Yang ni? Oh ni low back. Ni low back. Tak masuk. Sebab dia beritahu. Tapi sebenarnya kita pun memang dah nak end live dah. Umur Tok T macam masih 26 tahun. Terima kasih. Tadi dia minta long. Tadi saya pakai pendek kan. Dia minta Arisa ni. Oh, nak tengok long punya Arisa. cardigan. Arisa nak tengok long cardigan. Oh tak nama dia. Oh, nama. Long Arisa. Okay, ni nama dia long Arisa cardigan. Nampak? Cantik. Ada yang suruh tengok. Ada yang nak tengok Ya, kita bagi dia. Okay, ni Ini long. Ini cantik. Memang kena betul nak matchingkan dengan ni. Nampak menarik sangat. Okay, saya biarkan dia dulu saya. Ni dia. Cardigan panjang. Okay, nampak? Ini dekat dengan hidung. Tudung pun kena. Okay. Tudung kena. Ni saya matchingkan lah. Tudung dengan cardigan dengan Amara dress. So dah lengkap dah. You all nak pergi bercuti. Pakai macam ni je. Cantik. Still boleh bawa terus pergi solat lah. Amara dress. Memang menarik. Okay. Saya suka sangat material neoprene ni. Sebab apa? Ini yang saya pakai kalau saya pergi holiday. Saya akan pakai inilah. Material ni, jaket cardigan ni kalau saya pergi holiday, pergi ke mana-mana. Afwa conteng ke baju ibu? Ya. Okay? Alright. Beli sekarang, saya masih lagi nak live. Saya bagi masa 10 minit lagi lah. Okay, sebetulnya saya dah habis live ni tapi saya bagilah juga 10 minit untuk anda berfikir dan kalau boleh yang mana add to cart tu boleh buat dan payment sekarang boleh. 10 minit lagi untuk anda buat payment supaya anda dapat harga ni. So sambil-sambil tu saya pakai lagi lah monogram. Warna ni cantik. Okay, kita boleh pakai dengan tudung yang ini pula kasi. Kita pakai bawal. Spanish cream. Spanish cream. Ini nampak dia terus naik tau. Kalau siapa pakai cardigan ni. Terus menarik, tertarik. Saya tak pakai pin pun. Semua tudung bawah saya ni ya. Saya gayakan tadi tak perlu pakai pin. Ni cantik je. Yang pendek dah depan. Ini yang pendek Ni cardigan pendek. Nampak?
Ui, naik menyerlah betul warna dia. SN juga. Okey, monogram. Ini monogram, corak dia SN. Siti Nurhaliza. Mesti dekatkan kat sini. Sebab pakai ini kan dia takut. SN. Okey, jom. Saya gabungkan bersama dengan tudung bawah. Kita boleh buka macam ni juga. Sebenarnya. Sebentar dulu ke tudung. Oh, bunyi apa tu? Afia. Okay. Pakai dua baju ni dengan tudung ni memang naik ya. Cardigan ni anda boleh buat malas-malas, pakai malas-malas macam ni, letak kat bahu. Jatuhkan dia pun cantik sangat. Biasa kalau konsert memang saya akan pakai tudung saya sendiri. Nanti hijab stylist dia akan begakan kemudian. Tapi kalau mula-mula nak pakai tu saya akan pakai sendiri. Bayangkan berapa Kazi? Kurang 2 minit. Kurang daripada 2 minit. Tudung kena siap. Ini kan kalau you all macam nak buat style dia di bahu kan, buat macam ni je. Saya letak kat ujung macam ni. Lepas tu ambil tali pinggang, kita sertakan sekali. Kan? Macam ni je. Pun dah cantik kan? Cuba ikat bibir. Dengan baju putih ni pun naik ya. Naik warna ni. Dia boleh buat macam ya kat ujung-ujung bahu je. Tapi kalau tak nak dia jatuh, pin je lah. Pin je dekat ujung bahu ni. Dia boleh rapatkan lagi, dia akan jadi macam juga. Ni kalau tudung nak kasih dia style sikit, boleh buat dia macam pendek sikit. Kan? So nampak cantik lah. Kan? Macam pakai macam ni ya. Okay. Tudung ni kod apa Tok T? Warna ni adalah Spanish cream. Spanish cream. Ni sayang. Nak baring tak? Okay, tudung ni adalah kod Spanish cream. Spanish cream ya. Okay, Spanish cream. You all pun boleh pakai macam mana saya pakai ni. Dia jadi nampak anda yang boleh menggunakan kreativiti anda untuk nampak dia macam mana. Okay. Ni kalau ada event pun dah boleh pakai macam ni. Nampak terus menyerlah dah. Terus nampak menyerlah nampak brand. Okay. Okay cepat. Kalau boleh down payment, boleh? Saya tunggu anda down payment je lah. Saya panas tak baju tu? Tidak panas. Okay, kalau anda pergi berjalan-jalan, nak pergi holiday dengan family, pada cuaca yang saya rasa temperature dia tidak terlalu sejuk beku lah. Kalau sekadar 15 darjah Celsius, 13 darjah Celsius, dia boleh pakai ini. Masih. Dan kepada mereka yang membeli hari ini, kita dah ada pembeli-pembeli. Tapi yang membeli paling banyak, 3 orang saya pilih untuk saya hadiahkan kad terima kasih daripada Afia by Siti Nurhaliza. Thank you card. Dan juga saya akan signature. Saya akan sign dan juga beri kata-kata istimewa untuk anda. Okay, kita pilih 3 orang saja. So kita akan check dari data yang kita dapat. Okay, 3 orang yang bertuah untuk saya hadiahkan thank you card ni. So kepada semua yang dah membeli, terima kasih banyak-banyak.
Okey, mana yang belum beli, yang fikir nak esok lah itu kad, tak apa, tak kisahlah kalau anda tak nak diskaun yang kita tawarkan hari ini. Anda nak bayar juga esok, tak apa Tok T, saya nak bayar esok juga. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi kalau anda nak voucher yang kita tawarkan semasa saya live, anda kena bayar sekarang lah kan. Kalau boleh down payment sekarang. Tok T, beg nombor 4, review Tok T, beg nombor 4. Monogram series, saya dah pakai tadi beberapa warna. Okey, ini adalah monogram. Ya, beg nombor 4 adalah monogram series. Tadi saya dah pakai beberapa warna, memang cantik-cantik warna dia. Kita tengah bagi bundle, kalau 3 helai, harga dia lagi murah. Okey, lagi murah. Jadi, siapa-siapa yang berminat untuk monogram tudung, ya, material dia adalah premium chiffon bidang 45. Okey, monogram ni adalah huruf SN. Siti Nurhaliza, Siti Nurhaliza, Siti Nurhaliza. SN ya, SN. Ya, tu SN tu, Siti Nurhaliza. Shawl tak ada ke Tok T? Shawl kita tak keluarkan. Saya keluarkan semua bawah. Terima kasih. Nak tengok beg nombor 5. Beg nombor 5 Tok T pakai saiz apa? Kalau cardigan ni saya pakai saiz 1. Okey, saiz 1 ni daripada saiz S sampai saiz L. Dan kalau 2, okey, kalau saiz 2 maknanya saiz L sampai 2XL ya. Beg nombor 5 Amara. Beg nombor 5 adalah Amara dress. Ni Amara dress. Siti pakai saiz 1. Yang saya pakai sekarang ni warna off white saiz 1. Okey, saya pakai saiz 1 Amara dress. Nak tengok beza smoky grey dengan charcoal grey. Okey, beza tudung smoky grey dengan charcoal grey. Ini dia. Kalau charcoal grey dia lebih gelap, smoky grey dia lebih cerah. Lagi mana? Ha? Kat sana ya? Boleh saja mana-mana. Okey. Okey, ini smoky. Smoky dia lebih gelap sedikit. Kalau ini adalah silap. Astaghfirullahaladzim. Ini charcoal. Charcoal gelap sikit. Smoky dia light sikit. Okey, ini dua warna bagi yang meminati warna-warna grey. Semua baju. Semua baju boleh masuk. Boleh. Cantik doa. Okey. Cepat-cepat, kita dah nak tutup kedai. Saya dah nak tutup kedai, dah pukul 2 lebih dah. Okey? Sekian saja ke lagu mana ni? 2.5. Oh, sekian sajalah ya. Dah habis dah. Yes. Oh, dah kering tekak dah. Kau beli ke tidak? Kering dah tekak saya. Saya bayar. Beda. Kak juga. Okey. Tengok cantik kan Amara dress saya. Tangan dia boleh buat macam ni kalau pakai dengan cardigan ni. Alright, sekian saja live saya untuk hari ini. Terima kasih pada semua yang dah membeli. Pada yang belum beli, boleh tengok-tengoklah kat beg kuning. Siapa yang dah add to cart, cepat-cepatlah buat down payment. Kalau anda masih lagi nak dapatkan kita punya offer. Tapi bila saya end je, habis kan? Saya end je, end offer saya. Okay, nanti jangan marah ya. Kalau anda inginkan begitu, tidak apa-apa, teruskan aja. So, terima kasih kepada semua. Kita akan pilih nanti dalam ramai 3 orang yang dapat saya punya thank you card dan saya akan sign untuk anda. Okay, sebagai tanda terima kasih dah shopping dengan saya. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah untuk next live saya. Kalau saya rajin, saya buat kat rumah. Ataupun kita jumpa lagi dalam live Tok T TikTok. Terima kasih semua. Semarakkanlah wana asmara apabila tiba ketikanya, keladaikanlah jalinan cinta menjadi satu dalam jiwa, merahkan tiap keresahan di ufuk kemauan takkan keindahan kebahagiaan. Okey, kepada semua yang nak menonton konsert saya, tiket masih ada lagi tau. Kita buat iklan jap. Tiket untuk seat platinum ada. Tiket gold masih ada lagi banyak. 200 lebih je gold sekarang.
Dan juga VIP masih ada. VIP tu dekat Padang VIP dekat Padang dekat Platinum pun dekat Padang. Masih ada lagi. So cepat-cepat grab. Tapi tak banyak dah. Tiket kita dah 85% ke 90? Hampir 90%. Hampir 90% hampir 90% dah terjual. So ada tinggal lagi berapa persen? 10% saja. So cepat-cepat dapatkan tiket saya. Okay, I love you. Saya akan janjikan persembahan yang menghiburkan dan nostalgia untuk anda. Okay? Dah, Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Terima kasih. Okay.